Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rabiul Awal kembali menyinari hati, membangkitkan semula rasa rindu dan cinta kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musim memperingati Maulid Rasul ini begitu sesuai untuk kita memperbaharui ikrar dan meneladani Hadyun Nabawi, yaitu pendekatan dan petunjuk hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud yang tersirat di sebalik ayat 21 surah Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala menuntut kita menyelami serta menerapkan cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam segenap urusan harian kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan mengharapkan balasan baik di hari akhirat, serta banyak-banyak mengingati Allah. Saudara-saudara, gaya hidup hari ini serba maju dan pantas. Ia mendedahkan kita kepada cabaran seolah-olah wujudnya pertembungan antara mengekalkan nilai kerohanian yang berpaksikan ajaran agama dengan mengejar kemajuan duniawi. Di samping itu, ada pula yang merasakan bahawa kejayaan hakiki di dunia boleh saja dikecapi tanpa perlu berpegang pada nilai dan panduan agama. Namun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan sebaliknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa nilai agama dan kehidupan duniawi bukan semestinya dua arus yang bertentangan, tetapi ia boleh saling melengkapi. Hadyun Nabawi, yakni pendekatan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membekalkan kita daya tahan, resilient, kecekalan jiwa dan keyakinan untuk berdepan dengan cabaran setiap zaman tanpa menggadaikan pegangan agama. Ketika di Mekah, umat Islam menjadi kelompok minoriti yang ditindas, tetapi tetap berdaya tahan berpegang pada ajaran tauhid. Penghijrahan ke Madinah pula menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun dan membentuk sebuah masyarakat Islam dalam suasana majmuk dengan penuh harmoni. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjalin hubungan strategik, berinteraksi dengan mempamerkan akhlak mulia di tengah-tengah kepelbagaian bentuk dan ragam manusia. Baginda memimpin masyarakat tersebut dengan sikap pragmatis, terbuka, realistik dan proaktif dalam membawa kebaikan kepada seluruh insan. Kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam didasari kepribadian yang agung, dihormati dan dicintai oleh semua. Saudara-saudara, cuba kita renungkan sejenak, bagaimanakah boleh kita menerjemahkan Hadyun Nabawi sebegini dalam kehidupan kita? Jawapannya tentulah dengan memahami dan menghayati akhlak mulia tersebut, seperti yang sentiasa ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap saat dan ketika. Interaksi harian kita, sama ada di tempat kerja, di rumah, bersama masyarakat, maupun di alam cyber, hendaklah dikemudi oleh etika kenabian. Bersikap adil dan tidak menyakiti orang lain, tidak berlebihan dalam tindak tanduk kita, serta cermat dalam tutur kata kita. Dan semua ini adalah sifat nabawi yang merupakan kunci utama untuk mengharungi kehidupan hari ini dengan sejahtera dan berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di kalangan kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita, sejauh manakah akhlak kita mencerminkan sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta kita terhadap baginda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita taufik dan hidayah untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menabur manfaat kepada seluruh insan, dan semoga kita dihimpunkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin.